So guys, bersama Rizat channel. Hari ni kita akan main game Minecraft, tapi ni yang new world. Sebab first yang world yang pertama tu, yang video yang aku upload hari tu, aku delete sebab aku update Minecraft aku, and then dia tak muncul, world tu tak muncul, and then aku kena main balik. Sebab tu dia. So new world baru. Aku rasa aku lupa benda ni. Sekejap. Kau enjoy this video, jangan lupa like, subscribe, komen bawah video apa yang kau nak tengok next, and aku akan main ML dah nak season baru, and then aku akan main, aku rasa. Sebab dia season baru, and aku akan main. Aku akan cuba masuk mythic. Sebab aku tak pernah mythic sekali pun. Baru itu aku mythic by the way. Menipu kan aku kan. Okay. So cukup. Aku laju sebab aku nak buat benda dengan cepat. So first thing first, aku kena dapatkan. Kau boleh dengar tak sebenarnya? Sekejap, biar aku. Okay, dah okay. Smooth. So kau boleh dengar kan? Okay. No. Aku tak mati sini. Sampai aku tak mati kat sini. Aku tak mati dengan benda paling senang untuk aku mati. Bukan paling senang apa. Benda ni paling senang untuk aku mati sebenarnya. Honestly, aku tak mati pada challenge world ni. Kalau kau mati, korang boleh buat apa-apa kat aku. Okay, tu rasa macam pelik. Korang boleh, aku tak tahu korang boleh buat apa, aku tak kisah. Kita kisah ni. Okay, so macam aku cakap kat video yang aku delete tu, aku akan buat benda kat sini. Aku takkan delete world ni selagi belum update. Dah update, aku akan buat benda baru. Macam update yang betul-betul besar. Kalau update macam tambah blok, tambah macam fix benda-benda, aku takkan update tu. Tak tahu aku update ni sebab ada spear, ada benda actually useful untuk aku tunjuk orang. Ni semua. Aku perlu kasih lagi. Comfortable. Aku lupa tengok spear. First ni bam. Yes. Spear. Yang aku tahu macam guna spear lagi. Sebab aku tengok mace kan, mace dia ni kan. Mace daripada atas sampai bawah dia full damage daripada daripada kalau semakin tinggi kita kat sana. Lepas tu kita jatuh, lepas kita dapat hit, kita akan dapat ni full damage. Village. Tapi kalau apa nama dia, aku lupa lah. Tapi kalau spear dia kelajuan kan. Tak kisah kelajuan mana, daripada atas ke dari bawah ke kan. Kalau aku betul lah. Aku dah kan. Alamak. Bukan. Macam mana ada coal vein kat bawah ni. Sekejap, kat atas ni, bukan bawah pun. Ni di ke atas. Yo 98 man. Okay, tu tak tinggi mana. Paling tinggi aku tak tahu kan. Aku tak pernah jumpa paling tinggi untuk aku. Okay, dah. Sebaik kecil je. Okay. Okay. Aku tak tahu lah. So tadi aku nampak jungle lah tu, aku rasa. Kalau aku betul tu jungle. Kalau aku tak betul,
Maaf kau dengar, kau dengar hujan, maaf tak apa, hujan tu rezeki. Betul kan? Okay. Macam aku cakap kat tu, aku lupa cakap ni. Aku akan guna redstone kak. Aku akan guna redstone. Aku akan cuba dapatkan netherite. Sebab aku tak pernah dapat netherite dalam world yang aku buat. Biasanya aku dapat dalam world yang kawan aku main je. Sebab itu aku actually main and ya, faham lah. Apple. Bad. Damn, speed kan kesel. Aku lihat atas ni tu. Atas ni lihat tu. What the hell? Yo. Okay, tu actually buat aku takut. Yo. Spruce. Tolong. Aku ambil apa yang teruk. Kama, hey, datang sini. You ingat gua takut, sorry. Oh, damn. Right. Baru bunuh guna ni tu, X. Okay, aku akan ambil ni. Dia aku akan simpan dalam rumahku kalau aku dah siap rumah. Yeah. Pickaxe dulu. Aku rasa pickaxe dulu penting. Pickaxe penting. Aku ambil tobacco. Tak ada wheat kat sini. Tak ada wheat tu. Aku nak spruce cantik untuk rumah. Yang cantik untuk buat bumbung kak. Damn. Nice shot. Aku minta maaf kat dia. Yes. Satu benda aku perlukan. Mungkin aku akan buat benda yang gila semacam kumpul semua blok dalam Minecraft. Literally semua blok yang aku boleh dapat lah. Yang aku tak dapat memang aku tak kumpul lah. Macam blok betul yang ni, macam bukan item, blok yang boleh letak, benda yang boleh letak. Hampir. Aku perlu masak makanan. Aku tak makanan and aku perlukan makanan and aku okay, aku akan cakap, aku akan stop cakap please. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Gimme. Asal lah. Aku tak nak bazir. Aku perlu cari cave. Bila aku jumpa cave, aku boleh dapatkan diamond awal sikit dengan iron. Lepas aku boleh dapatkan full iron armor. Lepas dah. Aku rasa aku tak dapat full diamond, full iron armor kat first video. Aku nak cuba dapatkan full iron armor. Kalau aku dapat, memang cuy tu. Aku nak ambil tu kak spruce. Thank you. Tak ya. Dah ada ni. Alhamdulillah. Cari sendawa. Alhamdulillah. Maaf sendawa. Aku rasa aku akan pergi arah sana. Pasal aku akan pergi arah sana. Village ni tak ada apa-apa yang aku tekan. Macam tak wheat langsung tu kat atas. Korang cuba tengok betul. Atas ada village lagi. Nope. Sorry. Kan atas ada village lagi kan. Tak tahu lah. Okay. Kawan. Aku tak tahu apa cakap apa.
Baju siapa yang tak tengok video aku yang aku upload semalam, please tengok tu. Aku work hard untuk buat video tu. So please tengok. Aku yang dah tengok tu terima kasih sangat. Tapi yang dah tengok tu juga boleh share kat kawan korang and so diorang subscribe. Please, aku perlukan bantuan korang, okay? Terima kasih. Siapa yang tolong siapa yang tak tolong, terima kasih gak sebab aku at least tak apa, at least korang tengok video. Hai kambing. Waktu depan belakang aku bunuh dia. Ni real. Ni tak real. Ini dah dapat. Yes sir, dapat dah. Ya. Yang first world juga aku tak asal ada banyak barang. So mungkin sebab tu juga aku delete world tu. Mungkin sebab tu aku delete kat world tu, sebab tak ada banyak sangat barang kat situ. Aku perlukan sapling dia, please. Aku perlukan sapling dia pula, alamak. Aku dah delete. Kasih gua sapling. Kasih gua cave ni. Oh, epic. Yo. Cantik gak betul. Cantik gak tu. Sorry kalau aku sebut banyak sangat perkataan yang teruk. Aku minta maaf. Mati kau. Yes. Sorry. Psycho sikit. Nak pergi arah sana ke? Boleh lah. Ke nak cari cave, sebab aku cakap aku nak cari cave kan. Aku cari cave. Aku tepatkan janji aku. Aku dah agak ni pusing. Tapi kan world generation ni agak cantik gak. At least aku tak main hardcore. Kalau aku main hardcore lagi, aku macam hari tu aku mati sebab aku jatuh. Sebab aku miss air yang sedikit je aku miss, dan aku mati gitu. Tak mati. Baru mati. Kambing. Mati. Yay. Sorry. Kasih aku. Gimme. Yes. Okay, so slow sikit Minecraft. Macam biasa, Minecraft survival boleh memang slow kan. Start slow, habis dengan tak ada habis. Dia akan main selalu, and orang akan lupa nak buat apa dekat dalam world dia. Sorry, takut. Yo, cave. Batu cave. Jangan gitu. Izzat, jangan gila. Yo, cantik tu. Yo, cantik tu. Tak sumpah cantik tu. Aku tak suka saji. Aku suka saji tapi faham lah. Kan ada lava. Kan ada lava kat saji. Boleh lava tapi logik tak melogikkan. Yes. Gimme. By the way, kau boleh tahu apa yang sumpah aku cakap? Kau boleh komen video kau nak tengok aku buat video apa tu, tapi yang dekat phone lah. Sebab aku tak ada komputer. Aku miskin, aku tahu lah. Sabar sekejap. Sorry aku.
Sorry. Iron. Okay. Iron. Aku pelak tau. Sorry. Yes, iron. Aku perlukan ni. Betul ke cerita cakap iron. Sorry. Aku penat diri sendiri. Aku tak tahu apa. Yes. Yep. Yes. Please jangan atas ni. Dah agak pun aku. Aduh, PVP aku pun nak cuba ni tu. Aduh, kau nak tengok tak aku ni. Macam aku nak main dekat server-server yang ni macam Hive. Macam Hive. Server Bedrock tu. Sebab aku nak tengok aku tunjuk korang aku punya skill PVP. Elok ke tak? Sebab PVP aku memang teruk gila. Kalau aku lawan dengan orang kan, aku kalah terus. Dengan budak pun kalah. Dan kawan aku pun kalah yang baru main. Skill issue tu aku. Man, like dulu betul-betul aku pandai tu main Minecraft tu. Macam pak melaju betul aku main. Memang gitu aku. Emerald. Yo. Cantik tu Kif ni. Yalah, Emerald dapat bawah mountain. Bawah ke atas dekat mountain. Emerald lagi. Aku tengok tepi ada Emerald. Nice tu. Jangan Mr. Zombie, please jangan kacau aku. Mr. Zombie, please jangan kacau aku. Zombie, please. Please, aku tak patut mati kat sini lagi. Aku cakap aku tak tiba-tiba. Yo, 3 orang. Yo, tak relax tu. Aku Kau tahu dari mana tu? Mana? Yo, sakit tu. Aku main normal je. Kenapa normal pun sakit tu? Yo, tak relax. Man, aku nak buat something. Give me satu saat. Kasih gua satu saat. Jangan dekat aku juga. Jangan dekat. Aku tak cakap jangan dekat. Aku ada barang. Jangan dekat dengan aku. Aku bahaya. Please. Aku tak nak bunuh korang. Sorry. Sorry. Aku minta maaf. Aku cringe. Sorry tu. Hai. Jangan bunuh aku please. Aku bunuh. Yes, thank you creeper. Aku dengar slime. Tu bukan slime. Yeah, what you gonna do? What you got? Yeah. Yeah, easy kill lah. Hey, I mean, kalau tak creeper tu, hey, aku boleh bunuh je. Tapi creeper tu kacau, dia nak kill aku. Dia macam, tak boleh kasih. Dia KS tu. Dia nak KS tu. Nasib tu. Nasib aku apa aku pun tak tahu apa cakap kan. Kau tak tahu layan aku pun. Aku laki ada korang by the way. Daripada 0 sampai 300 ni, aku just nak cakap yang thank you so much lah. Korang dah support aku daripada dah berapa tahun tu. Korang support aku.
And consider tengok video aku. Aku tak tahu berapa banyak orang tengok video aku sekarang ni, tapi still thank you. Lepas tu aku korang skip je time ni. Aku faham lah. Aku pun tahu bila nak skip. Aku pun tengok YouTube. Tapi kan, thank you lah. Creeper please. Creeper ni tak bersalah tu. Tengok aku hilang. Bro, asal pasal creeper tu? Situ creeper. Bukan saya main je. Bro. Bro, aku dengar creeper lagi tu. Apa yang creeper? Kan aku ni atas. Lah. Dengarlah. Okay. Nasib. Fasan. Ya, Fasan. Baru ingat nama. So, copper tak bagus daripada leather. Copper tak bagus daripada iron. Tapi lagi bagus daripada leather dengan gold. Kan? Lagi bagus daripada leather, tapi tak bagus daripada gold. Kan? Gitu kan? Cara dia. Kan? Aku lupa. Aku agak pelupa orangnya. Maafkanlah sekalian. Maafkan gua kalian. Yes. Aku perlukan full set. No. Yo, ni bukan maksud aku. Ajak geng. Aku tak payah buat. Thank you tu zombie tu. Ush. Thank you tu. Aku tak payah buat ni tu. Yes. Helmet. Yes. Thank you so much tu zombie tu. Tengok sikit ada. Aku nak iron tu bawah ni. Asal kau nak flank? Memang ingat ke dia boleh flank aku? Aku tak duduk atas. Sebab aku tak. Kalau ada creeper kan, aku tak duduk atas ni. Atas gravel apa yang bahaya nak duduk atas. Aku dengar zombie. Buang please. Jangan stop please. Aku tak benda tu. Okay, ni part-part bila aku je gila. Nak terjun ke tak? Aku takut dengan full damage. Full damage sebenarnya. Yo, banyak tu bawah tu. Full damage aku punya enemy tu. Jauh lah daripada full damage. Itu enemy kamu sebenar dalam Minecraft. Bukan manusia. Bukan player tu. Bukan mob juga. Full damage tu yang bunuh korang selalu ni. Beritahu aku. Kau biasa mati dengan apa? Mob ke dengan full damage? Aku rasa full damage paling banyak untuk orang. Untuk aku pun full damage lagi banyak tau. Aku mati dengan full damage banyak kali. Macam dalam hardcore tu aku mati dengan full damage je. Naik. Bang, abang tak nak kan? Abang tak kena bunuh bang. Bang, lambat sangat bang. Abang. Saya kasih abang chance lah untuk hidup. Tapi tak apa, tak nak ambil chance tu. Cincang. Resist tu aku.
Ya Allah, tolong aku ya Allah. Okay, let's go. Kita tak nak pasang. Nice though. Nice. Nice. Oh, tu. Oh, yo, akan mati. Yo, Enderman dalam backrot tak nak kasih chance tu. Aku patut stop cakap CHAN. Aku tak je. Alah, bodoh yang aku ni. Dah pasang cuti satu ni. Education is important for you guys. Jangan jadi macam aku. Korang jadi macam aku. Please jangan jadi macam aku. Aku teruk. Kau ayah kau cakap, parent kau cakap, besar-besar nanti nak jadi apa? Jangan cakap nak jadi YouTuber. Tu jawapan paling bodoh aku pernah dengar. Aku pun tak cakap gitu. Aku cakap aku nak jadi askar. Sekarang ni aku tahu nak jadi apa. Pekerja. Aku jadi pekerja. Aku nak duit je. Boleh tak aku cakap gitu? Tu Ali. Boleh tak aku cakap aku nak jadi berjaya, orang yang berjaya? Boleh aku rasa. Yang tak aku rasa kau boleh. Aku rasa lah. Oh. Kau jangan berani naik. Kau naik aku bunuh kau. Sebaik aku bunuh kau. Lapis, yes. Just takut. Just takut aku nak perlukan lapis awal-awal ni. Aku just main. Aku akan just main lapis. Walaupun tak important pun. Dia kasi banyak. At least. Bulbul itu kan jadi tak boleh. Lupa bukan mod. So kat situ biasanya kat tempat banyak mob lah, biasa ada banyak iron ataupun diamond. Tapi kat tempat diamond biasanya ada beribu diamond. Yes. Logika. Okay, aku takkan main off camera. Tu benda yang paling suspicious untuk buat dalam Minecraft survival tu. Kalau hardcore boleh lagi kau mining off camera. Boleh lagi. Tapi kalau survival jangan tu. Nanti orang cakap, "Woi, kan dapat diamond, ha." Beritahu kan dapat diamond. Aku buat banyak kali. Tak siapa suspect. Diam. Okay, aku berikan bucket. Yes. Saja yang saya perlukan. Tidak perlu apa-apa. Saya tidak perlu apa-apa seperti iron. Tak, aku perlukan iron. Iron lah benda paling penting tu dalam Minecraft. Like iron lagi boleh buat baik benda daripada susah agak nak jawab soalan ni. Diamond. Yes, iron lagi penting daripada diamond. Honestly. Tu opinion aku. Aku tak tahu korang pelik sikit. Biasanya.
Yo, tak sampai 2 kan nak bunuh aku. Gila lah. Aku duduk sini baru apa baru sekejap je. Nah, aku kat tangga. Nak mati. Aku cakap nak tangga. Anak. Tak faham lah zombie ni. Cuba dia macam manusia ni. Tak apa, jangan dia macam manusia. Manusia seram. Lagi seram daripada zombie. Jangan jadi macam manusia. Jangan jadi macam manusia zombie. Nanti kau lagi seram. Semakin seram adalah. Tengok masih seram. Teruk. Aku akan light up dulu sebelum aku main. Sebab aku tak tahu je ada benda nanti. Macam sekarang ni. Kawan, kumpul. Goodbye. Wow. Ajak geng. Yo, ajak dia ramai. No. Labah, aku tak buat apa hari ni. Hari ni aku tak buat apa. Jangan bunuh aku, please. Nasib. Come on lah. Ini tak hard tu. Mestilah tak hard. Aku tak buat hard. Memang tak hard lah. Bodoh. Boleh aku cakap kat diri sendiri. Jangan terasa. Okay. Aku tertinggal. Sorry, stress sangat di sini. Tinggal barang kat atas pula. Tengok. Sebab tu lah zombie lagi bijak daripada manusia tu. At least don't ada otak. Manusia ada otak. Damn. Ingatlah anak-anak. Aku siapa nak cakap anak-anak tu. Aku baru umur berapa tahun. Baru tahun tak. Aku belas. Teenager tak. Belas tak masuk teenager. Belas baru maksudnya macam macam kanak-kanak again. Tak dikira ni. Engkau dewasa kalau engkau dah masuk sekolah menengah. Betul kan? Kan. Setujuan. Aku banyak cakap lah. Apa kata aku diam? Okay. Maaf. Damn. Betul. Aku ada diam. Damn. Dia sebut suka aku. Sedih. Jangan jatuh. Kau mati nanti. Jangan jatuh, Izzat. Kau jatuh seorang. Jangan jatuh dengan mama kau. Mama kau penting. Jangan. Alhamdulillah. Kena nice. Iyo, berapa banyak kali aku akan banyak kali. Woi, aku tengok belakang ada 3 skru. Ada trio tu. Sekarang jadi 2. Sekarang jadi solo. Sekarang jadi kada orang. Sedih. Itulah kawan. Yo. Aku gau. Dia bawa squad. Dia ingat dia main apa, Call of Duty. Dia bodoh, dia ingat dia main Call of Duty tu. Yo. Dah. Nah. Ni fake tu. Yeah, I'm big brain lah. Not like you guys. Don't have a good. Okay, sorry. Aku baik cakap, sorry. Bila aku bunuh orang, aku tak baik cakap. Macam ni. Easy lah. Wish. Guna otak sikit. Tengok. Aku rasa aku cakap yang tu. Aku tak ada benda lain nak cakap tu. Sorry tu korang. Aku akan cakap yang sama berulang-ulang kali. Berapa video ni? Tahu 40 minit kan? 34 mungkin 34. Siapa jawab?
aku. Diam. Aku cakap diam lah. Aku tak. Ni seorang lagi. Aku baru cakap tolong diam. Susah sangat ke nak diam? Susah, ya. Untuk aku susah, untuk korang aku tahu. Aku klik dia 2 kali je. Okay, well, I don't have any torch. Okay, banyak. Tak agak. Tu tak agak. Deng. Okay. Aku perlukan iron. Give me some more. Aku tak ada. Jangan spawn lagi banyak, please. And kau spawn lagi banyak. Ding. Good. Skeleton berbunuh aku dalam one shot sekarang ni. Please, tak ada skeleton. Okay, aku naik atas. Aku dengar bunyi 4 kali. Wah. Naik atas. Jangan turun bawah lagi dah. Mungkin boleh turun bawah bila dah penuh nyawa. Okay, sekarang ni not the time. Okay. Satu lagi aku tak makan Ui, jangan jatuh. Yang tu pun tak boleh gak. Kau jatuh ni nasib baik aku spawn pun set kat sini. Tapi kalau jatuh kat situ memang aku tak jumpa bang aku tu. Sebab aku akan jumpa torch je. Dengan pickaxe, dengan iron sword. Sebelum lain memang susah jumpa tu. Benda yang dah siap buat lah. Benda yang baru buat dengan dah siap buat lah. Susah jumpa tu. Like do re mi fa sol la ti do. Nah, ambil 17. Aku tak apa lagi nak buat. Damn. Thank you. Okay, aku akan skip jap. Okay, aku sudah siap. Ya, yeah, aku tutup di sendiri dengan ni sebab aku takut ada mob datang dari belakang pasal bunuh aku. Oh ya, yeah, aku akan main FNAF game lagi lepas ya. Yeah. Sebab aku nampak macam game tu menarik tu. Game yang kemarin hari tu. Kau tahu, kalau kau tengok video tu aku komen lah. Aku komen kau tengok video tu sebab aku beritahu banyak benda dalam tu pasal aku, dengan pasal next video, dengan pasal okay, aku akan stop. Okay, aku akan stop. Okay. Sorry. Okay, kan ki. Sekejap ki dari tadi aku bunuh benda. Kerana aku tak bunuh apa-apa lagi. Sekarang aku akan bunuh lagi banyak. Nice. Aku dah cakap babi. Come. Mana lagi? Tak ada dah. Okay. Aku sedang ada ni tu. Ada spawner tu kat sini. Sekejap. Okay, sorry. Okay, nice.
lupakan slime. Please. Okay, mana lagi okay ni. Aku nak cepat. Aku tak nak apa. Just nak cepat. Kalau aku kumpul 2 stack ni kan, coal kan, cukup ke untuk aku tengah cakap ni. Jangan apa cakap dia aku dah lupa. Cukup ke untuk aku ni, untuk satu game macam nak sampai netherite. Cukup ke? Aku cukup ke? Sebab takkan aku guna semua ni kan. Mungkin takkan guna semua ni dalam first hours, first days. Aku tahu. Berapa banyak? Alamak. Banyak betul. Alamak. Ni tak kumpul ni mine ni. Ni dah tak kumpul langsung. Ni aku tak payah 3 step pun tu. Aku rasa 3 step dah lebih. Like siapa je kumpul 3 step tu? Sorry, aku tak nak offensive, tapi siapa je kumpul 3 step dalam 3 step coal dalam chest je. Dia just simpan. Lepas tu bila dia nak guna, dia lupakan. Like tu bazir tu. Korang main Tepi jap boleh. Hai. Yo, kau tak patut. Kau tak patut tu bunuh aku. Kau tak patut pun cuba. Oh, ni. Situ. Bila aku nak simpan barang dulu. Ni penting. Ni makanan. Kenapa ni untuk aku? Aku ni dia tak sini. Tak apa, perlukan iron. Ni makanan. Ni aku tak nak simpan gini. Makanan blok untuk nanti. Okay. Let's go teruskan adventure kita di dalam cave, di dalam gua batu cave. Sorry aku kan stop. Oh, thank you. Baik tu keeper tu. Dia tunjuk aku mana lagi iron. Sebab aku tak nampak pun iron ni kat sini. Kau tak dah lama dah aku tak nampak tu. Kau tak lama dah aku tak nampak enak. Oh, iron. Yay. Aku tak tahu apa, tapi aku rasa aku hayal. Aku je nampak dia ada cahaya tiba kat ni. Aku suka hayal. Alamak, aku akan start hayal. Aku dah agak aku kena ambil mat aku. Math. Yes. Sorry. Ada iron lagi tak di sini? Iron. Oh. Okay, black. Oh, lama aku tak nampak kau. Kau tahu damage ni. Yo, aku rasa aku dia tadi. What? Aku tak tahu main-main dia. Aku just nak main-main dia. And dia hancurkan aku punya shit. Aha. Tak boleh bunuh ke? Bleh. Aku nak ada benda lagi kat situ. Aku ada sekali turn tadi tu. Saat ni lah kadang-kadang nak. Jangan. Tak perlukan. Aku just perlukan ni. And keluarkan aku punya ni. And then aku buat shield. Dapat shield dia. Okay. Nice. Okay. Aku perlukan helmet. This and aku tu cukup. Nice.
Copper mungkin aku simpan dulu. Aku letak dulu untuk kosmetik. Letak 2 sini. Dia on the way. Aku apa asli dia on the way datang ke aku. Aku akan jatuh ke aku. Okay, tak apa. Ni aku saja jadi 1 jam video. Kau ni jadi 1 jam video. Sumpah je kau. Tolong like. Sebab aku pun lama tu aku nak edit video ni. Damn. Ya, full iron armor. Nak cari diamond ke? Kita check diamond sementara boleh. Yo, cantik tu sini. Lapis iron, aku rasa aku ambil iron lagi. Dah tempat sini, dah tempat yang macam apa nama dia? Yo, bapak banyak iron. Yo. Iron tu. Kat sini iron common kan? Dia macam common senang dapat. Kat sini macam kat situ nak aku perlukan. Yes, aku perlukan benda. Ya, aku dapat benda yang aku perlukan sekarang ni. Yes. No. Jangan. Tolong. Tolong jangan guna aku tu. Aku perlukan ni tu. I mean kalau kau bunuh aku pun aku hilang barang kak. So yeah. Diamond. No. Aku tak nampak tu. Aku lapis tu. Diamond. Okay. Aku tak masuk sekarang tidur. Okay, bunuh salah satu. Bunuh dia dulu. Yes. Nice shot. Why? Man, aku miss 2 kali. Diamond. Kasih kuah aku punya ni. Tengok berapa banyak. Aku kena klikkan tempat ni dulu. Aku tak nak ada pun. Go. Pergi. Hujan lebat. Aku tak ada benda yang boleh hancurkan aku punya barang. Zombie. Okay, nice. Yes, diamond. Oh, shoot, no. Aduh, diamond. Hancurkan satu dulu, guys. Guys, tolong. Kita apa? Okay. Nice. Yes. Yes. Worth tu aku tak pergi balik tu.
Kau aku pergi balik tu. Weh, aku tak lama dah. Lama dah aku tak dapat diamond ni tu. Yes. First episode kita dapat diamond tu. Yo, ni benda paling laju aku pernah dapat. dalam world yang aku buat tu. Satu diamond. Mana satu lagi? Tolong lebih. 3 diamond. Please. 4 5. Yo, 4 diamond. Yes. Okay, aku rasa aku dah cukup untuk aku keluar sini. Aku perlukan 5. Aku actually perlukan 5. Damn it. Oh, dang it. Aku tak tahu nak buat apa. Oh. Yo, lag tu server ni. Server. Aku pelik lah ni. Apa? Simpan. Buang. Aku kan untuk farm. Tapi tak perlukan lagi. Tapi aku. Engkau kasih. Kita buat ni ke? 1 jam ke? 1 jam. Aku kasih korang 1 jam lah. Episode ni aku kasih korang 1 jam. Mungkin next episode aku tak kasih korang 1 jam. Mungkin. Tak maksud aku tak kasih. Aku kasih tapi you know what I mean. Well, aku dah agak kau datang. Okay dah. Ya. Okay. Oh. Dia dah hancur apa? Kita turun dari bawah. Kita turun dari bawah. Sebab kata patah dari bawah lagi bagus. Aku tak pernah dengar patah cakap gitu. Goal. Yes. Ya, aku dapat semua. Weh, aku dah dapat semua. Oh, ke dalam ni. Wait, no, sumpah. Aku dah dapat semua. Oh, ke dalam. Dekat overworld. Ni semua yang aku dapat dalam overworld. Gold, iron, gold, diamond, lapis, redstone, copper, emerald. Betul tu? Betul. 7. Ya, 7. Yes. Yo, aku dapat 7 tu kat ni. Aku dapat semua benda kat ni tu. Semua dalam oval. Dekat oval. Aku sudah dapatkan music di situ. Kalau boleh. Oh, yes. Yes, aku boleh buat sticky piston. Yo, 1 jam. Kita ada berapa minit untuk habis 1 jam. Yo, actually tu. Weh, ni wool paling lag tu aku pernah dapat. Whole video, semua video yang aku pernah record, ni wool yang paling lag aku pernah dapat. Untuk aku sekarang ni. Like, yo, wool apa ni tu? Nanti aku kasih nanti kat description aku kasih seed ni 1.21.30 version dia. Kalau tak ada, aku tak tahu lah. Kau tak ada version ni. Aku cari aku nak slime tu. Aku tak kisah, aku nak slime. Hi little guy. Yes, slime. Nasib dia tak bunuh aku. Nasib baik dia tak ada ni tu. Permanent api.
Tu bahaya. No. Aku rasa aku pergi sini. Yes, tempat yang paling baik tough. So, tempat paling baik tough lah tempat ni kan. Diamond. Kan. Aduh. Tak ni lah aku suka explore cave dia daripada skip mining. Skip mining tak habis sana. At least aku dapat experience yang banyak daripada aku dapat ni yang banyak. Pasal aku dapat gold dengan iron. Pada aku tak tahu jalan keluar by the way. Saya cakap kawan sini. Good. Thank you. Diamond, yes. Sekejap, biar aku cari diamond kat atas ni dulu. Diamond satu. Kalau diamond kat sini aku yes. Oh my. Yo ya Allah. Yo. Aku memang kasih sik kat korang tu. Memang kasih sik kat korang. Tiga diamond. 3 diamond boy. 7 diamond kita ada boy. 7 boy. Yo. Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Koleksi. Oh. Actually though, actually aku nak ambil diamond tu juga. Bazir tu kalau tak ambil diamond ni. Aku ambil iron ni. Iron pula. Gold. Oh yes sir. Yo. 1 jam paling mantap untuk aku. Jangan jatuh. Okay, aku rasa aku akan keluar dari cave ni. Aku tak suka cave ni dah. Yep. Ataupun aku adventure lagi atas sikit. Maybe. Aku tak ingat. Maybe just little bit. Okay, no. Is that diamond? No, don't shoot him, man. I will help you. No. Mati ke tu? Oh hi. Sorry man, tapi aku bukan side kau. Aku tak ambil side. Sorry tu. Bos, lagi aku ada touch lagi tu lah aku takkan balik aku rasa tu. Man, kalau aku jumpa lagi diamond tu, memang aku buat full set diamond armor dulu tu. Banyak tu village ni. Villager. Redstone bawah tu. Hati-hati. Just nak make sure dia boleh lalu tak. Kalau tak lalu memang dead. Meninggal aku. Yes. Amethyst yacht. Yo, that's really good. That's really cool, bro. Like, yeah, damn. Yeah, damn. Huh? Okay, aku rasa dah tak ada diamond kot. Yo, banyak enderman je. So aku rasa aku akan keluar dari sini. And then aku end video. Okay. Aku keluar dari sini pasal aku baru aku end video
Okay. Boleh. Deal. Yo, 1 jam dah. Lama gila aku buat video ni tu. Last time aku buat video 1 jam berapa Bila aku lupa. Sebab tu aku tak air. Tapi aku tak apa sebab aku pro player that. Betul lah. Lepas aku dapat diamond aku terus jadi macam gini. Halah. Okay, so aku ingat lava ni. Kat sini lah aku jumpa slime. So arah sana sikit. Yo, tapi ada belah kanan kan. Yo, nak end kat sini ke? Nak end dekat dalam cave ke? Kita end kat atas sana. Tempat yang aku letak bed. Pasal aku hancurkan tadi. First aku letak bed. Nak end situ. Aku end situ pasal kita ni. Next episode aku sambung dekat kanan pula. Aku sambung kanan. Kan. Tu benda paling logik untuk aku sekarang ni lah. Sebab aku rasa aku nak pakai diamond kat sini. Like diamond obsidian maksud aku. Obsidian. So aku boleh dapatkan enchanted book dengan cepat gak. Like damn, I need it. Ya kat sini. Ni. Tu ada lagi depan tu. Besar tu cave ni. Like kanan ni. Yang sini. Yo, kita end video lepas aku naik atas, okay? Hi little guy. Oh my god, aku suka slime tu. Masih dalam Minecraft kan? Slime favourite aku. Slime favourite mob aku lah. Tapi dia bising. Aku tak suka Mama Cube. Tak comel. Don't kan comel. Alah, tapi aku kena bunuh orang sebab aku perlukan barang diorang drop. Damn, sedih. Ya, aku rasa aku end kat atas ni je. Cepat naik atas. Hai zombie ikut kau. Dia naik tangga gak tu. Dia bijak. Damn, zombie ni bijak pada yang aku sangka. Tapi adakah dia laju kalau aku tengok belakang kan? Kalau aku tengok belakang dia laju. Dia tak bodoh. Dia tak bodoh. Sajak. Dia tak bodoh. Dia laju. Mungkin kuat agak. Mungkin aku boleh buat dia Mike Tyson. Okay, go. Sorry. Oh, yes. Yo, aku dapat tu agak diamond. Nak end mana ni? Aku rasa aku end sini lah. Aku letak bed sini. Aku kat sini. Aku tak torch. Sini. Okay. Sampai saja episode ini guys. Jangan lupa like, subscribe, komen kat bawah video apa yang aku tengok next. 2 like aku sambung. Ya, betul. Sumpah aku cakap 2 like aku sambung video ni, okay? Yeah. Mungkin aku akan buat video next episode 1 jam. Mungkin setiap ni aku buat 1 jam kan. Setiap 5 hari. Kan 5 hari kan. 5 hari 1 jam aku buat kan. Okay. Esok mungkin aku dah dapat obsidian, enchanted book. Mungkin aku dapat semua tu. Tapi korang kena tunggu untuk aku post video lagi. Okay. So sampai situ saja episode ini guys. Cuba like, subscribe, komen kat bawah video apa yang kau tak. Next. Aku tak nafas. Bye bye. Thank you so much guys. Aku dah semakin pro kat Minecraft. Bye bye.